Bagi yang dah bekerja lebih dari 2 atau 3 tahun, kita sebenarnya dah boleh agak berapa kos bulanan minimum yang kita perlukan. Sebagai contoh, Pampers anak, 80 sebulan, duit makan minum, 500 sebulan, petrol motor atau kereta, 200 sebulan. Jadi, duit yang kita gunakan untuk keperluan hari ini, jangan sesekali guna untuk beli emas. Kita bukan beli emas hari ini, bulan depan nak jual, harap dapat untung. Tak, emas tak macam tu. Kita beli emas untuk tabungan sekurangnya 2 tahun akan datang. Jadi kita perlu jelas. Elakkan beli emas guna duit yang kita nak pakai dalam masa sebulan 2. Kalau tak cukup duit nak menabung, sama ada emas atau duit, kita perlu cari cara untuk buat pendapatan tambahan. Jangan harapkan kenaikan gaji tahunan semata-mata. Tambah-tambah yang masih muda ni, kudrat atau tenaga masih kuat. Waktu inilah kita nak pulun cari pendapatan tambahan. Dengan pendapatan ekstra, kita boleh menabung emas untuk persediaan bersara selesa nanti atau untuk tukarkan kepada harta yang lebih bernilai seperti hartanah. Setuju ke setuju? Drop komen. Bagi yang dah bersedia nak menyimpan emas, akaun emas Gap boleh simpan serendah RM100 atau 1 gram sebulan. Dulu ragu, kini tahu. Jom simpan emas.